Farid, berapa minit Farid? Baru mula kan? Ya, baru mula. Jangan cakap berapa minit dulu. You tengok dekat sini ni DB. Ini adalah antara dalam tengok zoom saya dulu. Okay, Zoom saya sorry. dulu. Farid, dengar arahan saya Farid. Zoom saya dulu. Dalam kehidupan saya ni, berpengalaman dalam pendawaian ni, saya dah masuk dalam, saya dah buat apa tu, berenang dalam bidang pendawaian ni. First time aku tengok terpaling DB satu Malaysia. Sebab apa? You tengok dekat sini ya. DB dia dapat betul. Tapi hanya Wyman saja tahu kenapa dia tak betul. Ini sudah fail. Sebab apa fail? Sebab saya cakap fail. Okay, sini. Ni nombor 1, nombor 2. Nombor 2 punya masalah dekat sini. Farid. Farid. Angga taruh betul-betul lah Farid. Jangan macam ni. Sorry lah, bos. Rumah orang Farid. Apa kita bawa kita naik. Okay. Farid tengok sini. Zoom sini Farid. Dalam kehidupan kita, macam-macam yang eksperimen saya pernah buat. Itu sekadar eksperimen saja. Tapi ini pendawai rumah ni, dia jadikan rumah ni sebagai eksperimen untuk dia. Rumah ni dia jadi rumah eksperimen untuk dia. Macam mana? Hampa tengok dekat sini. Dia punya neutral, dia looping dengan dia punya earth. Padu ke tak padu? Pernah tengok ini macam yang wiring ke? Tak pernah lah, bos. Hidup saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Lepas tu, biasa kalau kita buat macam tu, dia akan trip kan? Untuk hilangkan masalah trip tu, saya buat apa? Senang cerita. Dekat ground chamber sana, saya kasi potong tu wire hijau, kasi balut simpan dekat dalam. So dia tekan tripnya. Selamat kata selamat, you orang komen. Sini nampak. Nampak tak ni? Dia ada bengkok sikit. Farid nampak? Zoom Farid, zoom sampai kena tengok ke celah ni. Nampak? Nampak tak? Nampak? Okey, nampak. Ni nombor 1 kan? Ajaibnya, dia ada dua-dua belah. Dekat sini pun dia ada bonjol dekat sini, sana pun dia ada bonjol. Zoom sana. Zoom sini. Nampak? Nampak tak? Okey, sekarang persoalan dia apa yang ada dekat dalam dua tempat ni. Cuba komen. Okey, cukup. Ini untuk hari ini, besok kita akan cerita benda lain, okey? Cut. Cukup.